Berita tergempar? Berita tergempar? Tak dengar? Tak tahu? Ish, kau ni semua tak tahu. Tak ada pun. Kau cari apa? Ish, TV. Nak pasang berita. Nampak? Tak ada. Aku dah jual TV lama tu. Suka hati kau jual hati aku. Berapa lama kau datang-datang kedai ni? Lagipun, kau bagi aku uruskan sepenuhnya kan? Yelah. Mari, ikut aku. Ish, tak nak. Aku main je. Alah, kejap je. Syarikat anti putih bakal mengajukan perlawanan legasi kuasa bagi mencari pahlawan terhebat dunia. Saya, Cik Putih, menyeru semua pahlawan yang merasakan dirinya hebat untuk menyertai perlawanan legasi kuasa ini. Ia akan diadakan sebulan dari sekarang supaya pahlawan semua bersedia. Dan hadiahnya wang tunai bernilai RM1 juta. Kau dengar dulu Tuah. Ya, aku dengar. Jadi kau masuklah. Kau kan pahlawan hebat. perlawanan ini akan diadakan di Pulau Peribadi milik Cik Putih. Di sini sedang dibina sebuah gelanggang kuasa yang luas dan canggih. Bila siap? Pembinaan gelanggang kuasa ini akan siap sedia dalam tempoh kurang sebulan. Menarik. Tak sabar nak tengok hasilnya. Saya pun tak sabar. Di mana penonton akan duduk? Semua penonton akan berada di ruang tonton gergasi. Sini. Percuma. Oh, tidak. Mestilah berbayar. Naikkan harga setingginya. Hanya mereka yang mampu sahaja boleh menjejakkan kaki di pulau ini. Aku tak nak seberangan orang. Faham, Cik Putih? Akan saya pastikan. Bagaimana pula dengan kediaman pahlawan? Kediaman pahlawan ada bilik tidur, bilik mandi, kantin, bilik pelatih dan kemudahan-kemudahan lain yang diperlukan. Di kediaman pahlawan, pastikan ia dikawal ketat. Jangan ada sebarang masalah. Faham? Iya, sudah pasti. Sekuriti ketat dan kamera pengawasan 24 jam. Jika mereka terlepas dari gelanggang ini pun, tiada cara untuk mereka meninggalkan pulau ini. Pastikan mereka terkurung di sini tanpa jalan pulang sehingga semuanya selesai. Saya yakin tiada yang dapat melarikan diri dengan selamat. Bagus. Hadiah wang RM1 juta?
bila harus kita berikan? Lupakan saja. Itu hanya umpan untuk tarik mereka masuk bertanding. Bagaimana persiapan untuk misi rahsia? Semua telah disusun rapi. Setelah selesai pertandingan ini, pastikan hanya pemenang yang tinggal tahu tentang misi rahsia ini. Bagaimana kalau pahlawan yang menang tak mahu teruskan ke misi rahsia? Mereka pasti akan sertai misi rahsia itu. Pahlawan mana yang akan lepaskan peluang untuk mendapatkan kitab sakti legenda Tok Guru Misai?